Saya Amir Ramlan sebagai pengurusi Rumah Ibadat Hijau. Program ini salah satunya yang pertama kali di daerah Kuala Selangor lah. Yang mana program ini banyak memberi manfaat sebelum dan selepas dan juga kepada ahli karya. Penggunaan solar ni amat membantu pada pihak kami. My Foundation datang ke Masjid Al-Wabi pada bulan 10 2025. So dari situ kita buat proses syarat, pembincangan dan pemasangan panel solar. Alhamdulillah pada bulan 1, bulan 2 2026 kita dah nampak perbezaan dari segi penyimatan bil api. Yang mana sebelum ini bil api kita mencecah hingga 2,000 hingga 1,800 setiap bulan. Dan bil yang kita tengok pada bulan Januari 2026 amat membanggakanlah. Yang mana sebelum ini penggunaan api yang kita perlu bayar adalah lebih kurang 1,800. Bila penggunaan solar ni dah efektif, kita ada penyimbatan 800. Dan yang terbaru ini adalah dalam 1,200 kita ada pengurangan. Okay, yang kedua pula kita ada program tanaman Golden Melon yang disarankan oleh konsultan kita yang dilantik oleh My Foundation sendiri. Sekarang ni permintaan Golden Melon di kawasan di negeri Selangor sendiri amat tinggi dan amat menggalakkan. Saya Azman bin Tamjid sebagai penyelia untuk tanaman melon ni. Penuaian yang kita telah buat masuk kali ketiga lah. Dari segi jualan, permintaan amat-amat menggalakkan lah. Golden Melon memang banyak peminat-peminatnya lah. Ada yang repeat sampai 3 kali, 4 kali. Hasilnya yang pertama itu hari, duit yang terkumpul tu lebih kurang dalam 12,000 lebih ke yang mula-mula tu. Kali yang kedua tu, pendapatan lebih pada yang pertama lah. Sampai mencapai 18,000 lebih. Yang masjid agihkan, 30% tu untuk kita bagi kepada masjid lah. Yang 60% tu untuk pekerja lah. Yang 10% lagi tu kita untuk buat modal, untuk buat pusingan lah. Saya ucapkan terima kasih kepada My Foundation yang mana sudi bekerjasama dengan Masjid Al-Wabi.